Selepas perang dengan Iran, Amerika Syarikat telah menumpukan sepenuh perhatian mereka kepada perang Rusia menentang Ukraine dan sudah tiba masanya bagi Vladimir Putin untuk berhenti bermain-main dan akhirnya memeterai perjanjian damai. Kenyataan seperti itu dibuat hari ini oleh Presiden Amerika, Donald Trump, sejurus selepas pertemuan dengan Volodymyr Zelensky di sela-sela sidang kemuncak G7. Selain itu, Trump buat pertama kalinya mengakui bahawa diktator Rusia, Vladimir Putin, kini berada dalam kedudukan yang lebih lemah berhubung perang di Ukraine. Dan beliau menambah bahawa beliau sedang bersiap untuk mengembalikan semua sekatan minyak terhadap Rusia yang telah ditarik balik ketika perang di Timur Tengah. Zelensky menunjukkan kepada Trump gambar Lavra Kiev-Pechersk yang musnah selepas serangan dron Rusia dan menceritakan tentang situasi sebenar di barisan hadapan serta memberi bayangan bahawa Rusia akan menghadapi musim sejuk yang sukar jika Vladimir Putin tidak bersetuju untuk menghentikan perang dan duduk di meja rundingan sebelum musim sejuk. Kesukaran. Musim sejuk. Jika Vladimir Putin tidak bersetuju untuk menghentikan perang dan duduk di meja rundingan sebelum musim sejuk. Zelensky mencadangkan kepada Trump satu format pertemuan dengan Putin yang sukar untuk ditolak oleh diktator Kremlin itu, terutamanya jika Donald Trump sendiri yang mendesaknya. Bukanlah Zelensky dan Trump perlu terbang ke Moskow. Dan hari ini, pegawai-pegawai Eropah telah memberi bayangan bahawa pada musim panas ini, mereka akan cuba menarik keluar diktator Rusia dari bunkernya untuk rundingan sebenar. Secara keseluruhan, mari kita rumuskan hasil pertama pertemuan Donald Trump dan Zelensky di sela-sela sidang kemuncak G7 di Perancis. Nama saya Alexei Pecci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya minta anda untuk melanggan saluran ini, tekan butang suka, tulis sebarang komen anda dan jangan lupa untuk melanggan saluran Telegram saya Pecci News. Pautannya ada di dalam keterangan video ini. Jadi pertemuan antara Presiden Ukraine dan Amerika Syarikat, Zelensky dan Trump akhirnya akan berlangsung. Pertemuan itu akan berlangsung di sela-sela sidang kemuncak G7 di Perancis. Walaupun sebelum ini, beberapa media barat melaporkan bahawa pertemuan seperti itu tidak akan berlaku. Dan hasil pertemuan itu sudah banyak memberi petunjuk. Tetapi saya akan mulakan episod ini dengan sebuah video pendek yang boleh menjelaskan banyak perkara dan ramai yang terlepas video ini. Tetapi ia menunjukkan betapa berbezanya cara pegawai Amerika berkomunikasi dengan Zelensky di belakang tabir dan di hadapan umum. Dalam video itu, ketika Trump masuk ke sidang kemuncak G7, jelas kelihatan di belakangnya Zelensky dan Setiausaha Negara Israel Marco Rubio berjabat tangan dan berpelukan dengan cukup erat. Mimpi. Sekarang, mari kita terus kepada perkara utama. Marco Rubio berpelukan erat. Pada sidang kemuncak G7, Setiausaha Negara Amerika Serikat Marco Rubio berpelukan. Trump masuk dalam video. Trump di sidang kemuncak G7. Setiausaha Negara Amerika Serikat di G7. Setiausaha Negara Trump dan Setiausaha Negara berjabat tangan. Setiausaha Negara Amerika Serikat Marco berjabat tangan dengan cukup erat. Setiausaha Negara Marco Rubio. Dalam video itu, apabila Trump dan Setiausaha Negara bersalaman, mereka berpelukan erat. Masuk ke sidang kemuncak G7 berpelukan. Muncul di G7. Setiausaha Negara Rubio, Trump. Setiausaha Negara Rubio berjabat tangan. Bahawa semasa pertemuan dengan Trump, beliau membincangkan isu pengukuhan pertahanan udara Ukraine. Secara khusus, mereka secara peribadi membincangkan idea untuk memberikan lesen Amerika kepada Ukraine bagi pengeluaran sistem pertahanan udara Amerika seperti Patriot dan peluru berpandu untuknya. Secara berasingan di sidang kemuncak itu, mereka membincangkan persediaan Ukraine untuk musim pemanasan yang akan datang. Dan di sini, Zelensky menyatakan bahawa Datuk Tua Botak, Vladimir Putin, perlu segera dikeluarkan dari bunkernya dan dibawa ke meja rundingan, malah perlu dilakukan sebelum musim sejuk. Menurutnya, perkara ini penting untuk Ukraine dan juga Rusia. Zelensky juga memberitahu bahawa beliau telah berbincang dengan Trump mengenai kemungkinan menganjurkan pertemuan dengan diktator Rusia itu di Amerika Syarikat dalam format tertentu. Kononnya, ini akan menjadi inisiatif pribadi Donald Trump. Dan jika Putin kali ini juga takut dan sekali lagi mengurung diri di bunkernya, maka Amerika Syarikat juga akhirnya harus mengambil tindakan. Jelas bahawa dia, iaitu makhluk botak yang menyedihkan, Vladimir Putin itu memang tidak mahu menamatkan perang ini. Selain itu, Zelensky mengingatkan bahawa beliau telah menawarkan kepada Vladimir Putin untuk bertemu di mana-mana sahaja pada bila-bila masa, kecuali, sudah tentu, Moskow yang kotor itu,
kerana tiada siapa yang berminat dengannya. Format pertemuan dengan Putin di sidang kemuncak G7 yang melibatkan semua negara demokratik juga telah dibincangkan. Tetapi Putin sekali lagi nampaknya takut. Jurucakapnya Dmitry Peskov menyatakan kononnya tiada apa-apa yang ditawarkan kepada Putin dan sekali lagi menyatakan bahawa Zelensky patut datang ke Moskow. Oleh kerana datuk tua yang botak, Vladimir Putin benar-benar dalam keadaan teruk dan lututnya menggigil setiap kali dia dengar bahawa dia perlu keluar dari bunker dan pergi ke dunia luar. Dan selepas rundingan hari ini dengan Zelensky di Perancis, Trump mengakui bahawa Putin kini berada dalam kedudukan yang lebih lemah dan menggesa beliau supaya akhirnya membuat perjanjian. Pertama sekali, Trump menyatakan bahawa selepas perang dengan Iran berakhir, fokus Amerika Syarikat telah beralih kepada usaha mencapai keamanan antara Ukraine dan Rusia. Menurut Trump, pada 14 Jun, beliau telah mengadakan perbualan telefon yang sangat baik dengan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dan diktator Rusia Vladimir Putin. Selepas itu, beliau menyatakan, petikan, pada pendapat saya, mungkin kita boleh melakukan sesuatu dalam usaha mencapai keamanan. Memang boleh. Saya rasa kedua-dua mereka terbuka untuk perkara ini. Sekarang, apabila perang dengan Iran telah berakhir, kita akan menumpukan perhatian kepada perkara ini dan melihat sama ada kita boleh menyelesaikannya hingga ke penghujung. Kemudian, Trump menyatakan bahawa Putin perlu berhenti bermain-main dan seterusnya sekali lagi petikan. Dengar sini, Rusia perlu membuat perjanjian. Rusia telah kehilangan ramai orang. Begitu juga Ukraine. Bulan lepas, mereka kehilangan 35,000 askar. Apa yang berlaku di sana memang gila. Mereka terus berperang dan kehilangan askar. Terdapat rasa tidak suka yang kuat antara Zelensky dan Putin. Dan selepas pertemuan antara Trump dan Zelensky, wartawan Deutsche Welle, Michaela Kefner, yang kini berada di sidang kemuncak, memberitahu bahawa Presiden Amerika Syarikat mengakui bahawa diktator Rusia Vladimir Putin kini berada dalam kedudukan yang lebih lemah berhubung perang di Ukraine. Seterusnya adalah petikan katanya. Trump telah mendengar Zelensky dan pemimpin-pemimpin Eropah serta mengakui bahawa dalam perbincangan mengenai situasi di Ukraine di sidang kemuncak G7, Putin kini berada dalam kedudukan yang lebih lemah berbanding sebelum ini. Trump juga menyatakan Behaviors Hari Syarikat merancang untuk menyambung semula pelaksanaan sekatan minyak terhadap Rusia dalam masa terdekat. Oleh kerana situasi bekalan minyak semakin baik berikutan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Oleh itu, minyak Rusia di pasaran dunia sudah tidak diperlukan dalam jumlah yang begitu besar. Dan di sini saya ingin mengingatkan bahawa pada bulan Mac lalu, Amerika Syarikat sebenarnya telah menggantung sebahagian daripada sekatan terhadap Rusia. Ia berkaitan dengan kebenaran ekspor minyak dan produk petroleum Rusia yang telah dimuatkan. Washington membenarkan langkah ini dengan alasan bahawa disebabkan perang terhadap Iran, Selat Hormuz telah disekat, yang secara ketara menyukarkan keadaan penghantaran minyak dari negara-negara Timur Tengah. Hari ini, Trump berkata bahawa keadaan telah berubah. Jadi pada dasarnya, minyak Rusia dalam jumlah besar di pasaran dunia tidak lagi diperlukan. Ia boleh disekat semula. Dan hari ini, Zelensky di sela-sela sidang kemuncak G7 telah bertemu dengan ramai pemimpin Eropah dan juga dengan pemimpin lain termasuk pemimpin Kanada dan Amerika Syarikat. Dan jelas bahawa idea rundingan dengan orang Rusia sedang dibincangkan dengan penglibatan Eropah. Dan inilah Menteri Luar Jerman Johann Wadephul menyatakan bahawa rundingan damai untuk menamatkan perang di Ukraine mungkin boleh bermula pada musim panas ini kerana perang sebenarnya telah menemui jalan buntu. Tetapi di sini juga, kita tidak boleh lupa bahawa semasa rundingan telefon dengan Vladimir Putin pada 14 Jun, Trump telah berjanji kepada diktator Rusia itu untuk memberi tekanan kepada Zelensky dan Eropah serta menghantar semula utusannya ke Moskow, Vitkova dan Kushner. Dan hari ini di Moskow, pembantu Putin, Ushakov, telah pun menyatakan bahawa beliau berharap utusan Trump akan tiba di Moskow pada hari Jumaat selepas perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran ditandatangani di Geneva. Dan selepas mereka dipengaruhi oleh orang Rusia, Trump biasanya akan tiba-tiba mengubah retoriknya. Jadi kita hanya boleh berharap bahawa Eropah akhirnya akan meyakinkan Donald Trump. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah siaran ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan buka. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, saya amat berterima kasih. Anda boleh melakukannya dengan sebarang derma melalui pautan dan maklumat yang terdapat dalam keterangan video ini. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Selamat tinggal semua. Syarikata disediakan oleh Simon.